Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita bertemu lagi pada pagi ini untuk kita sambung pengajian kitab Penawar Bagi Hati. Kita dah sampai muka surat mana dia tulis muka surat ni. Okey, muka surat 98 ya, yang terakhir itu. InsyaAllah hari ini kita sambung muka surat yang berikutnya. Okay. Jadi kita masih lagi dalam bab menjaga perut ya. Menjaga perut supaya tidak tamak kepada makanan. Jadi dia telah menceritakan tentang bahaya makan berlebihan kerana memberi kesan kepada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi bila makan berlebihan itu menyebabkan kita sentiasa rasa kenyang. Bila kenyang tu dia kata banyaklah keburukannya. Okey. Jumpa ya, muka 100. Okey, jadi dia kata manakala kenyang itu boleh menyebabkan kebinasaan. Ini ayat dia lah ya, menyebabkan kebinasaan. Antaranya adalah tidak ada kelazatan dan kenikmatan dalam mengerjakan ibadah. Betul ke? Dah kenyang tu dia sebenarnya bukan saja tidak ada kelazatan dalam mengerjakan ibadah, makanan sendiri pun dah hilang nikmat dia kan. Kalau makan tengah kenyang dia tak sedap. Betul tak? Makanan sedap pun dah sedap sebab dia kenyang. Okey. Yang kedua dia kata menambahkan keinginan nafsu. Maksud dia nafsu syahwah lah. Yang ni saya pun tak tahu nak ulas. Yang ketiga, hilang rasa kasihan pada mereka yang miskin kerana tidak merasakan bagaimana rasa lapar dan menyangka semua manusia dalam keadaan kenyang. Kerana itu diwajibkan puasa supaya mengetahui hikmah bagaimana rasanya apabila orang miskin tidak dapat makan. Yang ni kita akuilah kan, orang yang tak pernah rasa lapar tu memang dia tidak dapat rasa susahnya lapar tu, dan dengan sebab itu kuranglah rasa simpati dia kepada orang yang tak cukup makan. Jadi salah satu hikmah Allah wajibkan kita puasa supaya kita rasa susahnya, periknya lapar. Tapi yalah, kalau kita ni puasa sekejap je kan, siang je, lapar pun kita dah tahu apa nak makan bila buka kan, dah tersedia makanan untuk buka, boleh pilih macam-macam pula tu kan. Tapi tengok saudara-saudara kita di Gaza sana kan, sengaja dilaparkan, kan, sengaja dilaparkan, ditahan daripada masuknya bantuan makanan. Dia bayangkan tahan lapar sampai berapa ramai yang mati kan, mati sebab lapar, bukan mati sebab kena bom, sebab kena peluru.
tapi mati sampai kerana tak dapat makan. Ya Allah, kan satu hari, kan hari berhari-hari. Jadi maknanya lapar itu adalah satu penyiksaan yang disengajakan oleh musuh. Okey, yang keempat, lemah bagi mengingati ilmu yang memberi manfaat. Orang kata kalau dah kenyang sangat tu, belajar pun agak susah. Sebab otak tak berapa cergas, tak berapa cerdas. Dia dalam keadaan terlalu kenyang. Kalau pergi belajar pun ngantuk. Kan? Yang kelima, sebenarnya orang yang sempurna iman itu akan berulang-alik ke masjid. Manakala orang yang terlalu kekenyangan itu akan keluar dan masuk ke tandas. Kelakar juga ya. Jadi sebab dia dah kenyang, akan ulang-alik ke tandas. Sekejap nak buang air besar, sekejap nak buang air kecil. Okey. Jadi itu beberapa kesan tak baik bila tak jaga makanan ataupun makan terlalu banyak sampai lebih daripada yang sepatutnya. Okey, sekiranya kita mengatakan sebenarnya kenyang itu adalah adat bagiku, jadi bagaimana aku boleh meninggalkannya? Jawapannya adalah mudah bagi mereka yang ingin melakukannya. Kita perlu melakukannya secara beransur-ansur dengan mengurangi sesuap makanan kita setiap hari, sehingga kita boleh mengurangkannya hanya sepinggan dalam sebulan. Jadi dia kata latih kurangkan sikit sehari demi hari. Bukanlah kata berhenti terus kan, beransur-ansur. Jadi dia kata kurangkan satu suap sehari. Kalau makan hari ni makan 10, esok cuba makan 9. Lepas tu dah biasa 9, cuba kurangkan jadi 8 pula. Itu contohlah ya. Dengan cara seperti ini, kamu tidak akan menyedari kamu sudah mengurangkan dalam pemakanan serta menjadikan sedikit makan itu sebagai adat kamu yang baru. Tapi masa kecil-kecil duduk kampung dulu, memang Tok Guru ajar macam tu. Dia ajar macam mana? Dia kata masa nak tanak nasi tu, kalau kita katakan biasa makan satu keluarga tu, katalah satu pok, contoh je lah kan, satu pok. Dia kata maknanya setiap hari cuba kurang, sukat dulu satu pok tu, tapi sebelum basuh tu ambil sikit buang. Kurangkan sikit. Jadi esok kurangkan sikit. Jadi dia kata lama-lama kita dapat kurangkan kurangkan sukatan kita masak nasi tu. Jadi kita tak terasa, dia kata. Itu Ustazah ingatlah masa kecil-kecil dulu Tok Guru ajar. Tapi tak ingatlah mak buat ke tak. Okey ya. Maka secara sedikit makan secara sedikit boleh dibahagikan kepada 3 peringkat, iaitu dia kata yang pertama peringkat as-siddiqin, iaitu makan sekadar memelihara badan daripada binasa, iaitu sekiranya kurang daripada kadar itu, ia ditakuti boleh menyebabkan kerosakan pada akal fikiran dengan menyebabkan mati kelaparan. Jadi ini tahap siddiqin, dia kata makan sekadar untuk mengelakkan daripada kebuluran.
Kalau nak kurang lagi menyebabkan kebuluran dan boleh menyebabkan mati kelaparan. Okey, yang kedua, makan hanya setengah cupak. Setengah cupak. Tapi tak tahulah makanan apa setengah cupak ni, kan? Satu cupak dianggarkan 300 gram bagi gandum dan 700 gram bagi beras setiap hari. Jadi setiap hari makan, kalau beras setengah cupak, satu cupak 700 gram. Jadi maknanya kalau setengah cupak 350 gram. Macam mana? Iaitu memenuhi 1/3 perut, dia kata. Tapi kalau beras tu 350 gram, kalau dah tak nak nasi dah jadi sekali ganda lagi kan, 700 gram. Tapi banyak juga tu. Hal ini adalah amalan yang biasa dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan golongan para sahabat, iaitu mereka hanya makan segantang gandum sahaja dalam masa 7 hari. Jadi ialah ini anggarannya dia buatlah kan. Jadi kita kalau makan nasi ke, makan roti ke, kita tak makan nasi sahaja kan. Kita makan campur lauk, campur sayur kan. Jadi wallahu alam lah, ini cuma anggaran dia. Tapi bagi kita tahulah keperluan makanan tu, yang terbaiknya ikut yang piramid tu lah kan. Piramid tu ada berapa? 4 kan. Bawah sekali yang boleh banyak sayur dengan buah. Yang kedua apa? Karbohidrat kan. Kurang sikit. Lepas tu yang ketiga tu apa? Protein kan. Kemudian yang keempat, yang atas sekali lemak, minyak kan. Jadi kalau kita makan beras saja, nasi saja, tak cukup pula nutrisi kan. Jadi mana kita anggarkan yang itulah, apa yang kita patut kurangkan, apa yang boleh kita ambil lebih untuk kesihatan lah kan. Jadi dan yang ketiga, makan sekadar secupak setiap hari. Apabila ia melebihi daripada yang sepatutnya, maka kebiasaannya ia dianggap sebagai golongan yang banyak makan. Jadi sini anggaran dia lah. Jadi yang asasnya ialah jangan berlebihan dalam makan. Dan makan itu biarlah seimbang keperluan tubuh badan kita. Ada vitaminnya, ada proteinnya, ada karbohidratnya dan sebagainya lah. Okey. Manakala mengurangkan makan dengan melihat kepada masa juga boleh dibahagikan kepada 3 peringkat, iaitu peringkat tinggi adalah berasa lapar sepanjang 3 hari ataupun lebih. Maksudnya golongan ini hanya makan setiap 3 hari ataupun lebih. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berlapar selama 6 hari. Jadi saya cubalah cari sumber betul ke Sayyidina Abu Bakar ni berlapar selama 6 hari. Jadi setakat yang saya cari, saya tak jumpalah sumbernya. Dan saya rasalah tak berapa kena dengan hadis Nabi. Sebab Nabi SAW dia melarang wisol. Wisol pernah dengar tak? Wisol pernah dengar ke? Pernah? Apa dia? Tak dengar. Dia wisol ni puasa lebih daripada sehari. Maknanya dia puasa, hari ni puasa, ni Khamis ni puasa kan. Maghrib tak buka.
sambung esok. Itu dipanggil wisol. Jadi Nabi SAW dia wisol. Maknanya puasa Khamis, esok tak buka, petang tak buka, esok sambung puasa, kemudian petang tak buka lagi, kemudian Sabtu sambung puasa, petang itu baru buka. Itu namanya wisol. Jadi Nabi SAW dia wisol. Jadi apabila sahabat melihat Nabi wisol, mereka pun nak cuba wisol, nak buat macam Nabi. Tapi Nabi larang. Nabi larang. Mereka tanya, itu Rasulullah SAW buat tu, kan? Jadi Nabi kata, aku diberi makan dan diberi minum. Jadi maknanya dia wisol tak ada masalah, sebab dia diberi makan dan diberi minum. Itu wallahu a'lam lah macam mana cara diberi makan, diberi minum tu kan. Itu mukjizat dia lah kan. Walaupun tak makan berhari-hari, dia tak ada masalah. Jadi pernah sahabat nak buat juga, nak ikut Nabi kan. Jadi Nabi benarkan dia wisol 2 hari. Kan hari yang kedua tu Nabi kata Nabi suruh buka. Kan dia kata bukan kebetulannya okey, dia macam ni sebab dia nak buat, mereka nak buat. Jadi Nabi pun benarkan. Jadi mereka puasa 1 hari, lepas tu tak buka, esoknya puasa lagi. Kemudian malam tu, lepas dah wisol hari kedua tu, malam tu nampak anak bulan. Jadi ni Ramadan lah ya, nampak anak bulan. Jadi maknanya hari ketiga tu dah kena raya, tak boleh puasa dah. Tapi Nabi kata kalaulah tak nampak anak bulan, aku nak suruh kamu wisol lagi. Macam seolah-olah Nabi SAW nak denda, nak sangat, dan nak sangat aku tak bagi kamu buka. Macam tu. Sebenarnya Nabi tak suka. Nabi tak suka mereka nak wisol. Jadi sebab mereka nak sangat, Nabi benarkan. Jadi 2 hari lah tak buka, tapi hari kedua tu dah nampak anak bulan. Hari ketiga tu dah kena raya. Tapi Nabi macam tegaslah. Nabi kata kalau tak nampak anak bulan, aku suruh kamu wisol lagi. Jadi macam, tapi kata-kata tu merupakan kata-kata yang mengandungi macam ugutan lah, sebab tak dengar cakap kan. Macam itulah kan. Jadi mereka tak dengar cakap tu bukanlah nak buat benda tak elok kan, tapi mereka nakkan kebaikan. Sebab yalah, apa yang Nabi buat semua nak ikut kan. Itu sahabat radhiyallahu anhu. Kalau kita sonok tak bagi, nak susah-susah kan. Tapi itulah sahabatnya radhiyallahu anhu, mereka sentiasa nak buat yang terbaik, paling dekat dengan apa yang Rasulullah SAW buat. Jadi kalau kata sampai ber-8-6 hari itu, setakat ni saya tak jumpa lah sumbernya, dan nampak gaya macam tak berapa tepatlah dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW ya. Okey, peringkat pertengahan adalah makan pada setiap 2 hari, dan peringkat yang lebih rendah adalah makan setiap hari hanya sekali. Tapi kita makan sampai 3 kali. 3 kali tu pun hak berat. Lepas tu tengah-tengah tu ada kunyah-kunyah lagi kan. Yang biskutnya, kerepeknya, kacangnya, macam-macam. Jadi yang pentingnya jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Memang tak elok pun untuk kesihatan. Oleh itu mereka yang makan pada setiap hari 2 kali tidak akan berasa lapar.
bahkan sebenarnya dia sudah pun meninggalkan kelebihan lapar. Jadi maknanya apa tadi? Nabi SAW memang keluarga dia memang tak makan kenyang setiap hari lah. Tapi tak adalah sampai lapar kan. Sebab Nabi SAW sendiri ajar kan doa yang kita sebut minggu lepas tu kan. Nabi minta doa supaya jauh daripada kelaparan. Sebab kelaparan itu apa? Seburuk-buruk teman tidur kan. Teman tidur kan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, keluarga Muhammad tidak kenyang daripada roti bali. Maknanya roti yang dibuat daripada tepung bali. 2 hari berturut-turut sehinggalah baginda wafat. Roti bali ni dia kata roti yang banyak serat. Jadi wallahu alam, dari segi khasiatnya tak tahulah yang paling baik ke yang paling tak baik ke kan. Tapi dia kata dia tak pernah kenyang dengan roti bali ini 2 hari berturut-turut. Jadi sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Itu yang nak tunjukkan makan secara yang sangat minimum lah kan. Macam tu. Jadi apa tujuannya? Tujuannya supaya lebih kata apa? Memberikan keinsafan, ingat kepada orang yang susah, dan yang lebih utamanya ialah untuk kata apa? Memberikan tumpuan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tahulah ibadah ni dalam Islam dia bukan hanya sekadar untuk solat kan. Kita banyak tanggungjawab yang kita kena pikul. Jadi maknanya janganlah sampai nak jaga sangat lapar tu sampai kita tak larat nak buat tanggungjawab kita kan. Kalau ibu di rumah banyak kerja dah, nak mop lantai je, nak kemas rumahnya, nak masak, nak apa, perlu tenaga kan. Jadi maknanya jagalah pemakanan yang sihat dan seimbang supaya tidak jadi alasan tak larat nak buat kerja sebab lapar kan. Itu tak sesuai lah dengan tanggungjawab yang kita pikul. Apalagi kalau orang yang kerja berat kat luar tu kan. Kalau orang kerja bawa kereta nak hantar barang, apa panggil e-hailing sekarang ni kan. Nak hantar barang, orang order itu orang ni kalau lapar kan, macam mana nak melunaskan kerja. Kalau orang kerja berat nak buat bangunan ke apa, kalau cikgu nak ngajar kat sekolah tu kan, menghadapi macam-macam kerenahan anak murid, kalau tak cukup makan, banyak terabai. Masa nak tanda kertas pun berpinah mata tu kan. Jadi maknanya yang penting adalah jangan berlebihan. Makan biar mencukupi untuk kita menjalankan ibadah kita. Dan ibadah bukan hanya solat, tapi kerja-kerja lain juga adalah ibadah kita. Jadi setiap orang itu berbeza tanggungjawab yang perlu dipikul, dan berbeza keperluannya kepada makanan ya kan. Yang penting cuba makan secara seimbang dan berkhasiat. Kata apa? Halalan thayyibah. Thayyibah tu maknanya yang
yang ada khasiat yang boleh membantu kesihatan tubuh badan kita. Kata Ibnu Qayyim, dia kata sebaik-baik makanan ialah yang jadi ubat. Dan sebaik-baik ubat adalah makanan. Jadi maknanya makanan tu sendiri dah jadi ubat kita. Maknanya apa tu? Maknanya kita pilih makanan-makanan yang boleh menyumbang kesihatan kepada tubuh badan kita. Sebaik ubat makanan, sebaik makanan ubat. Okey. Habislah bab menjaga mengelakkan diri daripada tamak makanan. Okey. Tamak terhadap makanan. Ini perkara-perkara yang dicela, ya. Okey, seterusnya yang seterusnya tamak dalam berkata-kata. Berkata-kata, cakap pun ada tamak juga. Okey. Okey, sebelum kita masuk bab ni, kalau ada soalan untuk bab makanan ni, ada soalan? Belum, ya? Belum kita masuk bab tamak. Tamak dalam berkata-kata. Bahasa asal dia loba atas berkata-kata. Loba, tamak, ya. Okey. Jadi tamak dalam berkata-kata adalah satu kelakuan yang dicela, yang wajib ke atas kita bagi menjauhinya. Kita cakap banyak, ya. Apabila seseorang itu banyak berkata-kata, sudah tentu perkataan yang keluar daripada mulutnya hanya perkataan yang sia-sia. Ini dalam kita dah borak-borak lah, kan. Memang ada orang kalau dia borak tu, dia je banyak cakap. Maka ini bukan sahaja menyebabkan jantung menjadi gelap. Ingat, ya, bila dia sebut jantung sini maksud dia hati. Ya. Jantung, apa dia kata, jantung rohani tu, qalb, ya. Jadi bukan jantung fizikal tu. Bahkan banyak berkata-kata boleh menyebabkan jantung itu mati. Ini bukan jantung fizikal, ya. Kalau jantung tu mati, tak berdenyut, kita pun dah matilah, kan. Jadi maksud jantung dia di sini ialah jantung spiritual, rohani, qalb, ya. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan terhadap lidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa hal yakubbun nas ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Maksudnya tidak akan dihumbankan manusia itu ke atas muka mereka ataupun hidung mereka, melainkan perkara yang mereka sendiri ucapkan dengan lidah mereka. Apa maknanya? Maknanya yakubun nas ala wujuhihim ni, maknanya manusia ni diheret ke dalam neraka, heret muka. Macam, kan, pegang kepala, heret muka. Bukan heret kaki. Ni nak tunjuk dahsyatnya seksa tu. Nak masukkan dalam neraka tu bukanlah kata ambil campak, kan, ataupun heret kaki, tapi heret muka tu. Maknanya muka tu gelek, menggelusuh muka atau hidung tu. Nak masuk neraka tu, kita bayangkan kalau budak kan menyulur, kan, tapi dia angkat muka, kan.
Ini muka kita kesembam atas tanah ni, diheret ke dalam neraka. Bayangkan dahsyatnya cara orang tu nak diheret masuk neraka. Jadi kenapa diheret macam tu? Sebab dia kata hasaidu alsinatahum. Itu adalah hasaid ni, maknanya hasil daripada kata apa? Hasil daripada buruknya lidah. Faham ke? Jadi maknanya punca yang menyebabkan seseorang itu diheret ke dalam neraka dalam keadaannya begitu dahsyat adalah angkara lidah. Itu dia nak cakapnya, bahasa yang mudah. Bahaya sangat lidah ni kalau tak dijaga, sebab dia menjadi sebab seseorang itu diheret ke neraka, diheret ikut muka. Okey, hadis yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Maksudnya, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka dia perlu bercakap tentang perkara yang baik. Falyaqul khairan aw liyasmut, ataupun dia hendaklah diam. Jadi ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi maknanya di sini Nabi SAW mengingatkan seseorang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ya, beriman dengan Allah dan hari akhirat. Jadi kalau betul beriman, kena jaga lidah. Falyaqul khairan. Kalau nak cakap, cakap yang baik. Kalau tak ada benda baik untuk cakap, pilihannya adalah diam. Jadi sebab apa Nabi kaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhirat? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mendengar apa yang kita cakap. Baik ke buruk semua Allah tahu kan, Allah dengar. Kemudian hari akhirat, tempat kita dibalas apa yang kita cakap tu. Maknanya apa saja yang keluar daripada mulut kita ni, Allah tahu semua, dicatat oleh malaikat Allah. Kemudian hari akhirat nanti akan dihisap. Hak mana baik, hak mana tak baik. Jadi bayangkan cakap, semua malaikat tulis kan. Jadi hari akhirat nanti dibuka, dihitunglah setiap patah yang kita cakap. Tak ada yang miss. Kan, tak ada yang miss. Okey, jadi kalau betul beriman, jagalah lidah tu. Falyaqul khairan, hendaklah dia cakap yang baik. Aw liyasmut, atau diam. Jadi maksud yang baik ini ialah yang tidak mendatangkan dosa lah kan. Yang ada faedah. Faedah ni sama ada faedah dunia atau faedah akhirat. Kalau faedah akhirat tu dapat pahala lah. Faedah dunia ni adalah sesuatu yang boleh mendatangkan kebaikan di dunia. Di dunia sahaja. Itu pun okey lah. Kan? Apa kalau faedah dunia saja? Faedah dunia. Kata-kata yang mendatangkan faedah duniawi. Contohnya lah, orang nak berniaga. Orang nak berniaga. Dia kena ceritalah apa barang yang dia nak jual tu kan. Kalau dia tak cerita, orang tak tahu apa kebaikan, orang beli tak? Dia tak nak beli kan? Dia duduk-duduk tunggu nak jual barang. Orang datang. Ni apa benda ni? Untuk apa ni? Kan?
Jadi orang tu tak tahu apa benda, untuk apa. Jadi dia tak teringin nak beli. Tak adalah untungnya perniagaan tu. Jadi kalau dia nak orang beli, dia kena cerita, ni saya jual ni, gunanya ini, faedahnya ni, kebaikannya ni. Orang tu dia, oh saya memang duk cari benda ni, belilah. Macam itu dia panggil faedah, contoh faedah dunia. Tak berdosa tu. Tapi jangan tipulah kan. Jangan tipulah. Pakai krim, letak sehari je dah putih, kan. Dah tak ada pun, kan. Seminggu je umur 40 nampak macam 20. Adalah, jangan sangatlah menipu macam tu kan. Saya belum habis botol lagi, dah hilang dah semua kedut-kedut. Okey, jadi tu dah masuk berdosa lah abang menipu kan. Selalu nak lari sangat sampai menipu, tak boleh lah. Okey. Jadi maknanya setiap patah kena dihitungkan, supaya tak mendatangkan keburukan di akhirat nanti. Okey. Hadis yang seterusnya, Rasulullah SAW menyatakan, man yatawakkalu li bima baina lihyaihi wa rijlaihi atawakkalu lahu bil jannah. Sesiapa yang bertawakal kepadaku akan perkara antara dua tulang dagu dan dua kakinya, nescaya aku menjaminnya syurga. Jadi apa maksud bertawakal kepadaku ni? Dia dalam versi lain, dalam versi lain, dia hadis ni, dia ya tawakkalu ni, dia perkataan dia dipanggil yabman. Yabman. Maksud bertawakal ni, kalau guna perkataan yabman, maknanya jamin. Maknanya siapa yang memberi jaminan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaminan apa? Jaminan untuk dia jaga apa yang ada di antara dua janggut. Apa makna dua janggut? Iaitu ni misai dengan janggut ni. Apa yang ada di antara dua janggut ni? Lidah lah kan. Lihyahi itu dipanggil dua janggut, sebenarnya misai dengan janggut. Tapi biasalah orang Arab ni dia nak senang kan. Kalau kata antara janggut dengan misai, panjang pula dia nak ringkas, jadi misai pun dia sebut macam janggut. Maksudnya antara dua bulu di dua rambut di bibir dia. Jadi siapa yang memberi jaminan kepada Nabi untuk jaga benda yang ada di antara dua rambut, dua janggut, iaitu lidah lah kan, warijlaihi, dan yang ada di antara dua kaki. Antara dua kaki ni maknanya kemaluan dia. Maknanya siapa yang memberi jaminan untuk memelihara lidah dan kemaluan, itulah. Kan memelihara lidah maknanya tak cakap benda yang haram. Jaga kemaluan maknanya tak melakukan zina, liwat dan tu. Jadi siapa yang berjaminan tu, aku menjaminnya syurga. Tu kan, atawakkalu lahu bil jannah. Faham ya? Jadi sebab dua ni adalah punca kepada banyak dosa kan. Sebab kalau tak jaga kemaluan, dia menyebabkan maruah, menyebabkan keturunan tak terpelihara kan, menyebabkan masalah sosial yang tak terkawal kan. Rumah tangga tak aman. Kalau berlaku kecurangan kan, tak jaga kemaluan, buat hubungan tak mana-mana, menyebabkan penyakit sosial, banyak
kemungkaran-kemungkaran disebabkan tak jaga kemaluan. Begitu juga tak jaga lidah, kan? Dengan sebab orang kata apa? Sebab mulut santan binasa. Sebab mulut badan binasa. Berapa banyak, kan? Orang kata apa? Masalah-masalah disebabkan oleh kata-kata, cacian, makian, umpatan, fitnah, macam-macam perkara yang keburukan-keburukan yang terhasil daripada tak jaga lidah. Jadi sebab itu Nabi kata siapa yang jamin dia nak jaga lidah dia dan nak jaga kemaluan dia, maka aku boleh jamin syurga untuknya. Itu maksud hadis ni. Ya. Faham ya? Boleh? Okey, ada soalan. Jadi Nabi SAW jamin syurga tu, kan? Sebab apabila kedua-duanya dijaga, maka banyaklah perkara keburukan yang boleh dielakkan, insya-Allah. Ni di sebelah ni ada nota kaki ni, dia guna man yadman li. Ni kan, ma baina lihyai wa baina rijlai admanu lahu jannah. Ya, hadis yang muka surat yang man yatawakkal ni, ni dia bawa versi lain dalam muka surat sebelah tu, yang bawah tu, ya, man yadmanu li. Jadi ini samalah hadis ni. Okey. Yang dimaksudkan dengan dua tulang dagu itu adalah lidah, dan maksud antara dua kaki itu adalah faraj. Rasulullah SAW ditanya akan perbuatan yang menyebabkan ramai manusia masuk ke dalam neraka. Maka Rasulullah SAW menyatakan dua yang berlubang. Pertama mulut, kedua faraj. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kata muhakkik sanadnya hasan. Sanadnya hasan. Minggu lepas saya dah ceritakan tentang apa makna sanad, kan? Ingat lagi ke? Ingat lagi? Siapa yang dah lupa? Okey, macam mana? Sanadnya hasan. Ingat ke apa makna sanad ni? Senyap je. Ingat ke tak ingat? Ya? Ya? Tak dengar? Apa dia? Perawi. Okey, ya. Jadi sanad ni dia punya rangkaian periwayat hadis. Jadi hasan tu maknanya bagus, eloklah sanad tu. Tapi dia tak sampai ke tahap sahih. Okey. Jadi boleh pakailah hadis ni. Okey, yang seterusnya Rasulullah SAW menyatakan man kasura kalamuhu kasura saqtuhu wa man kasura saqtuhu kasurat zunubuhu wa man kasurat zunubuhu fannaru aula bih. Okey, maksudnya sesiapa yang banyak perkataannya, iaitu banyak bercakap, nescaya dia banyak kesilapan. Jadi siapa yang banyak cakap, banyaklah kesilapannya. Saqtuhu tu maknanya kesilapan dia, kegelinciran dia. Wa man kasura saqtuhu, sesiapa yang banyak kesilapannya, nescaya dia banyak dosa. Wa man kasura saqtuhu kasurat
zunubuhum. Jadi ni bukan tersilap cakap kan. Bukan tersilap. Kalau tersilap tu mungkin tak berdosa kan. Tapi kesilapan ni maknanya cakap yang tak betul. Bila cakap tak betul memanglah akan berdosa. Gitu. Jadi masuk kesilapan ni bukan kesilapan dalam arti kata tersilap. Tapi cakap benda tak betul lah. Kadang dengan tak sengaja menyentuh maruah orang kan. Memburukkan orang. Sesiapa yang banyak dosanya, wa man kathurat dzunubuhu, siapa yang banyak dosanya, fannaru aulabi, maka api neraka itu lebih utama baginya. Na'udzubillah. Jadi itu bahaya kalau banyak cakap yang tak dikawal. Tak dikawal. Sebab bila ada banyak tu kemungkinan akan ada yang salah, yang tak betul, yang haram, dan dia menjadi sebab untuk seseorang itu na'udzubillah masuk neraka. Okey. Jadi memang bab lidah ni banyak hadis-hadis dan ayat-ayatnya yang berkaitan. Okey. Kita perlu mengetahui terdapat banyak kebinasaan yang lahir disebabkan lidah. Memadai sekiranya kita menolak semua itu dengan beramal satu ayat daripada Al-Quran yang mulia, iaitu la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Maksudnya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka. Bisikan mereka. Najwahum ni dia bisikan. Maksud bisikan ni dia duk berbisik sama sendiri. Sebab apa Allah sebut bisikan? Sebab kadang-kadang orang ni dia cakap berdua kan. Dia cakap berdua, dia cakap rahsia kan. Biasanya cakap perlahan kan. Tapi Allah nak tekankan walaupun bisik, cakap perlahan, cakap rahsia, Allah tetap dengar. Tapi maksud sebenarnya bukan sahaja hak bisik tu, maksudnya yang bercakap lah kan. Itu dia. Cuma Allah gunakan perkataan bisik tu sebab nak beri lebih orang kata apa, lebih menggentarkan kita. Kita cakap bisik-bisik pun tetap Allah tahu dan Allah dengar. Itu maksudnya. Ya. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka, kecuali maknanya ada yang baik. Kita nak bercakap ni yang dikecualikan daripada yang tak elok tu. Apa dia? Kecuali bisikan orang yang menyuruh bersedekah. Kan yang ajak buat baiklah, bersedekah. Au ma'ruf, ataupun berbuat kebaikan. Au islahin bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia. Jadi maknanya dalam banyak-banyak perkataan yang kita duk cakap ni ada pengecualian. Maknanya ada yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia yang Allah puji? Iaitu kita ajak orang bersedekah. Kan? Ajak orang bersedekah. Au ma'ruf, atau ajak orang buat baik. Semua tu perkataan-perkataan yang dipuji. Kan, perkataan yang dipuji. Kan? Dan azan kan, mula dengan azan anak-anak kita duk main tu kita kata abang ni dah azan ni, berhenti main, mari solat. Itu Allah puji lah tu kata-kata tu, sebab ajak buat baik. Jangan fikir ajak buat baik ni nak ajak orang yang kan, ajak orang ramai je.
Ya kita dalam rumah kita itulah kan. Dia ajak anak kita buat baik. Kan? Abang esok nak periksa kan? Dah baca buku ke belum? Tu Allah pujilah tu. Apa saja yang ajak kepada buat baik. Baik tu sangat luas lah kan. Apa saja yang Allah suka. Okey. Au islahin bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia. Itu pun yang Allah suka. Sampai Nabi kata dikecualikan dosa berbohong kalau dengan tujuan nak mendamaikan. Kan? Contohnya lah, katalah A dan B ni dia gaduh kan. Lama tak bertegur siapa. Jadi kita ni nak damaikan antara dua. Kita jumpa A, kita kata B kira salah. Dia nak minta maaf dengan kau tu. Kan? Tapi dia takut kau tak nak maafkan dia. Kan? Jadi A ni dengar, iya ke dia nak minta maaf tak? Dia pun lembut hati kan. Padahal A tak cakap pun. Kita, itu tak berdosa. Tak berdosa. Walaupun kita bohong. Gitu. Lepas tu kita pergi cakap pula sebelah ni. Dia dah nak maafkan kau tu. Dia tunggu je kau pergi minta maaf. Contoh. Walaupun jadi dua-dua ni pun lembut hati kan. Oh iya ke? Dia pun cubalah berdamai atas usaha kita. Walaupun kita bohong tu tak berdosa. Sebab apa? Sebab tujuannya nak mendamaikan. Jadi apa-apalah usaha untuk mendamaikan dua saudara yang ada masalah ni, itu juga adalah kata-kata yang baik. Macam ni. Jadi apa saja kita nak cakap biarlah termasuk dalam tiga kategori ni. Ajak sedekah, ajak buat baik. Yang ni sangat luas lah kan. Ajak buat baik ni sangat luas. Termasuklah didik anak kita kan, kepada kebaikan. Ingatkan suami kita, suruh pergi jemaah kat masjid kan. Sebelum masuk waktu lagi sebelum masuk waktu subuh dah kejut dah kan. Sebab kalau masuk waktu baru nak kejut, tak sempat lah nak ditandas lagi apa lagi kan. Sebelum masuk waktu dah kejut, supaya sempat pergi solat masjid. Apalagi kalau sempat tahajud dah, lagilah besar pahala tu. Jadi apa-apa yang kita mengajak kepada kebaikan. Jadi maksud ayat itu adalah kita akan terlepas daripada kebinasaan di dunia dan di akhirat apabila kita tidak berkata-kata dengan perkataan yang tidak memberi faedah, dan supaya kita menyampaikan kata-kata yang hanya memberi manfaat kepada kita dan orang lain. Mudah-mudahan ia dapat melepaskan diri kita daripada kebinasaan dunia dan akhirat. Perkataan yang tidak memberi manfaat adalah perkataan yang sekiranya kita meninggalkannya, ia tidak memberi kesan terhadap pahala akhirat dan faedah di dunia yang dihajatkan oleh manusia. Bahkan sesiapa yang menyampaikan kata-kata yang memberi manfaat, nescaya perkataan yang diucapkannya adalah sedikit sahaja, iaitu tidak banyak berkata-kata. Oleh itu kita perlu berfikir dahulu sebelum berkata, supaya tiada perkataan yang tidak berfaedah dituturkan. Jadi kalau seorang itu nak cakap benda yang bermanfaat je, tak adalah banyak sangat dia cakap kan. Sikit je lah. Jadi sebab itu dia kata fikir dulu sebelum cakap, apakah percakapan itu memberi faedah atau sebaliknya. Kalau perkataan itu harus tak membawa dosa pun kita tak dapat faedah juga. Jadi dia perkataan ni dia boleh dibahagikan kepada pertama yang berfaedah, ini kita dapat pahala. Yang kedua perkataan yang haram, ini kita berdosa. Yang haram tu apa?
dusta, mengumpat, memfitnah itu haramlah bila kita cakap berdosa. Yang ketiga, dia tidak termasuk dalam perkara yang haram. Bila dia tak termasuk dalam perkara yang haram, tak termasuk perkara yang wajib, sunat yang ada faedah, tapi dia sia-sia, tak ada faedah. Maknanya kalau kita cakap pun tak untung, tak cakap pun tak rugi. Yang ni dia tak ada dosa, tak ada pahala, tapi dia merugikan usia kita lah. Dia cakap benda tak faedah. Apa dia? Contoh dia. Contoh. Maksudnya kita nak cakap sesuatu yang memang kalau kita tak cakap pun tak rugi. Contohnya apa besarnya rumah tu, rumah siapa ya? Kan? Kita tak adalah nak buruk-burukkan orang kan, tapi kita tengok rumah, besarnya rumah tu, rumah siapa agaknya tu. Jadi ada faedah tak kita cakap tu? Tak ada apa-apa kan? Tak berdosa kita cakap tu, tapi sia-sialah. Tak ada apa yang kita boleh pungut pahala di akhirat nanti. Kan? Jadi tukarlah dengan perkataan yang lain. Kan? Macam itulah. Jadi dia kata kalau kita fikir dulu apa yang kita nak cakap, jadi tak banyaklah kita buang masa bercakap dengan perkara yang tidak berfaedah, yang tidak memberikan keuntungan kepada dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Jadi orang kata apa? Banyaklah orang yang diuji bab lidah ni. Kata lidah tak bertulang. Tapi sekarang ni lidah dah diganti dengan tangan pula. Tangan yang lebih pantas daripada lidah lah sekarang. Okey. Okay, insya-Allah kita berhenti kat sini. Kita buka soalan. Hari ni tak ada soalan lagi.